Dia mana kisah pandangan orang pada dia, janji boleh jawatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 hari yang lepas saya telah membuat satu spekulasi bahawa selepas tamatnya pemilihan PKR, bukan sahaja Rafizi Ramli yang akan meletakkan jawatan, tetapi Nik Nazmi juga akan turut meletakkan jawatan. Dan hari ini telah sah, kedua-dua mereka telah menghantar surat perletakan jawatan daripada jawatan kabinet. Tetapi apa yang kelakar adalah, walaupun surat telah dihantar pagi tadi, PMX ketika ditanya oleh wartawan dalam satu majlis, dia mempersoalkan wartawan tersebut. Siapa beritahu Rafizi letak jawatan? Ini menunjukkan lemahnya komunikasi pejabat PMO sehinggakan keputusan ataupun insiden sebesar itu. 2 orang anggota kabinet PMX telah meletakkan jawatan, tetapi PMX masih tak ada maklumat tersebut. Ini adalah satu perkara yang sangat memalukan. Yang kedua, apabila Rafizi meletakkan jawatan, dia telah membuktikan bahawa dia adalah seorang anak jantan. Dia telah mengotakan apa yang telah dia janji dan telah dia sebut di dalam Jelajah Hirup tempoh hari, iaitu akan meletakkan jawatan menteri sekiranya dia tewas dalam pemilihan PKR yang lalu. Kan mengundurkan diri dan meletak jawatan. Kerana tak boleh kalau kita tidak menang dan tidak ada jawatan penting dalam parti, kamu nak jadi menteri. Tak boleh. Dan selain dia, Nik Nazmi juga yang telah tewas di kerusi naib presiden meletakkan jawatan daripada kabinet serta-merta. Dalam kenyataan Rafizi Ramli, dia menyatakan bahawa kekalahan dia baru-baru ini bermakna dia tidak lagi mempunyai mandat dari parti dia, iaitu PKR, untuk melaksanakan agenda-agenda rakyat yang digagaskan oleh PKR menjadi program kerajaan. Nik Nazmi pula menyatakan dalam kenyataan dia dipertimbangkan oleh PKR untuk menjadi menteri kabinet adalah kerana jawatan naib presiden yang dia sandang ketika selepas pilihan raya itu. Jadi, lepas dia dah kalah, dia tidak lagi patut untuk memegang jawatan menteri. Jadi, dia meletakkan jawatan. Jadi, inilah prinsip yang dipegang oleh 2 orang bekas kepimpinan tertinggi PKR ini. Adapun dalam PKR, ada seorang lagi yang biasa kalah lepas kalah, tak pernah menang. Kalah dalam pemilihan parti, kalah di peringkat cabang, dalam pilihan raya umum, kalah dalam pilihan raya kecil, kalah dalam pilihan raya negeri, semua dia kalah. Tetapi dia terus memegang jawatan-jawatan penting dalam kabinet pada hari ini. Jadi, alangkah bagusnya kalau dia juga sedar akan kehilangan mandat ahli parti dia oleh rakyat kepada dia dan dia berundur memberikan laluan kepada orang yang menang. Tapi itulah, muka tebal. Dia mana kisah pandangan orang pada dia, janji boleh jawatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.